Beberapa ratus tahun dahulu, sebelum manusia mencipta jentera berat, orang purba telah membina sebuah kuil di puncak Gunung Fanjing setinggi 2,493 meter yang juga merupakan puncak tertinggi banjaran Wulingshan yang terkenal di China. Puncak Gunung Fanjing yang menyajikan pemandangan antara paling indah di dunia itu turut menempatkan kuil Buddha dan kuil Maitreya dibina di atas puncak dua bongkah batu yang terpisah. Kuil Buddha yang terletak di bahagian selatan dihubungkan dengan kuil Maitreya di bahagian utara menggunakan jambatan lengkung menghadap pemandangan alam semula jadi yang menakjubkan. Dibina di atas puncak menara gunung yang dikenali sebagai Red Cloud Golden Peak. Dua kuil Buddha kecil itu berusia lebih 500 tahun. Dipercayai dibina sejak dari zaman dinasti Ming. Persoalan tentang bagaimana orang dahulu berjaya mengangkut bahan binaan melalui laluan batu yang tidak stabil tanpa bantuan teknologi moden kekal menjadi misteri hingga ke hari ini. Kedua-dua kuil ini dipercayai mempunyai makna tersendiri, melambangkan masa lalu dan masa hadapan dalam ajaran Buddha dengan jambatan kecil yang menghubungkan keduanya sebagai jambatan masa. Kabut tebal yang sentiasa menyelubungi puncak gunung ini menjadikannya kelihatan seperti terapung di atas lautan awan, mewujudkan suasana mistik yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Gunung Fanjing merupakan sebahagian daripada banjaran Wuling dan terbentuk melalui proses tektonik yang berlaku selama berjuta-juta tahun. Proses lipatan kerak bumi dan hakisan semula jadi telah membentuk struktur tebing curam dan batuan yang menjulang tinggi di sini. Salah satu bentuk batu yang terkenal di puncak ini ialah batu cendawan yang kelihatan seperti cendawan gergasi yang terbentuk akibat hakisan angin dan hujan selama beribu-ribu tahun. Bentuk batu ini sangat jarang ditemui dan menambah daya tarikan Gunung Fanjing. Pendakian ke puncak Gunung Fanjing bukanlah sesuatu yang mudah. Pengunjung perlu mendaki 8,000 anak tangga yang dibina melingkari cerun batu yang sempit dan curam. Tangga-tangga ini dibina dengan teliti oleh pekerja tempatan tanpa menggunakan jentera berat, satu usaha yang mengambil masa bertahun-tahun. Bagi mereka yang berjaya sampai ke puncak, pengalaman ini sangat berbaloi, seolah-olah dibawa ke dunia yang berbeza. Ramai yang menggambarkan suasana di puncak ini seperti berada di antara langit dan bumi, merasai kesunyian dan ketenangan alam yang jarang ditemui di tempat lain. Gunung Fanjing juga menjadi tempat tinggal kepada lebih 2,000 spesies tumbuhan dan haiwan, termasuk beberapa spesies yang hanya boleh ditemui di sini. Gunung Fanjing atau Fanjingshan telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan dianggap suci dalam kepercayaan Buddha di China.